korang, GTI Design is here. Hari ni kita nak share dekat korang adalah Piala Rahmah. So Piala Rahmah yang ada dekat tangan saya sekarang ni adalah RC08. Apa yang special dekat Piala Rahmah, korang akan dapat bowl ni adalah bowl metal korang. Dengar tak? Okey, korang akan dapat bowl metal. Okey, jom kita tengok step nak pasang Piala Rahmah. Okey, ni rod besi yang kita dah siapkan dah dengan saiz dia. Okey, kita masukkan komponen-komponen yang kita support yang kita perlukan untuk Piala Rahmah. Okey, yang ni adalah body asas kod RC08. Kalau korang nak piala ni, korang just type saja RC08 dalam kita punya shop. Okey, kejap kita nak masuk dia punya ni. Allah, susah pula dah. Okey. Dan ni dia punya body. Okey, ni tapak dia, korang jangan risau, tapak kita memang berat. Okey, average ketinggian Piala Rahmah korang akan dapat lebih kurang 45 ke 47 untuk saiz ni. Okey, dah siap dan last kali kita akan pastikan korang akan dapat printing percuma menggunakan plate. So macam inilah korang akan dapat piala korang.